like a Hellcat. Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak semua? Bertemu lagi kita untuk video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru pendidikan seni anda. Okey, untuk video kali ni kita nak buat Si Putih Menawan. Okey. Tahun 5 unit 1. Apa lagi? Mari kita keluar sebab cikgu biasanya buat kerja di luar. Jom. Okey, sebelum tu sediakan buku teks dulu. Di depan mata cikgu ni ada buku teks ya. Okey, buku teks ni kita jadikan sebagai panduan untuk kita belajar. Okey, mari kita tengok. Okey, ini buku teks yang terbaru tahun 5. Okey, KSSR. Okey, bukunya sangat cantik. Alright. Kita tengok Ada pengenalan ikon, okey, bahasa seni visual, okey, ada unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, anak-anak perlu faham apa itu bahasa seni visual sebelum anak-anak belajar buat karya. Okey, ini projek. Ini dia unit 1 Si Putih Menawan. Okey, aktivitinya melukis dan juga membuat capan. Okey, mari kita tengok apa itu lukisan. Lukisan antara satu cara menggambar dengan menggunakan media kering seperti pensel warna, oil pastel, krayon, pen penanda dan pen teknikal dengan teknik garisan. Lukisan dihasilkan dengan pengulangan pelbagai teknik garisan yang boleh menghasilkan ritma dan pergerakan. Manakala capan ialah teknik mengecap bahan semula jadi atau bahan buatan manusia. Unsur rupa boleh dilihat pada aktiviti capan yang dihasilkan. Lukisan dan capan boleh digabungkan untuk menghasilkan karya yang kreatif dan menarik. Okey, ini contoh. Contoh bagaimana digabungkan capan dan juga lukisan. Okey, anak-anak jangan pelik kalau dengar bunyi-bunyi ayam, bunyi-bunyi burung, unggas dan sebagainya. Okey, sebab suasana di rumah cikgu ni di kawasan kampung. Okey, nampak di luar sana Okey. Depan tu ada hutan. Jadi banyaklah unggas-unggas. Okey, kita terus dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey, kemudian kita tengok eksplorasi lukisan dan capan. Ini antara alat dan bahan media yang kita gunakan. Okey. Okey, sebenarnya tak ada masalah. Kalau anak-anak ada bahan ni kita boleh guna. Kalau tak ada, kita boleh guna bahan yang lain. Kita kena kreatif lah. Jangan kita takut bila nak berkarya tak cukup bahan kita tak nak buat. Jangan begitu. Kita boleh gunakan media lain. Okey, ini dia tajuk Si Putih Menawan. Hasilkan karya gabungan lukisan dan capan. Berikan penekanan pada unsur garisan dan rupa. Kesatuan, ritma dan pergerakan juga perlu ada semasa menghasilkan karya. Okey. Ini contohnya perkembangan idea. Kemudian penentuan bahan. Ni dah cerita dalam buku teks. Anak-anak boleh tengok. Okey. Di mana bahagian untuk kita buat capan dan di mana bahagian lukisan. Okey. Ini dia Si Putih Menawan. Penuh dengan garisan. Okey, nampak Okey, apa lagi? Jom kita buat. Antara media yang kita perlukan ialah pensel. Okey, pensel 2B sahaja. Kemudian pemadam. Okey, kalau ada kesan kesilapan kita boleh padam. Marker pen. Okey. Kemudian pen. Nak lagi cantik gunakan pen teknikal. Okey, cikgu gunakan pen biasa saja. Asalkan sesuai. Kemudian putik kapas ataupun cotton bud. Kemudian kita ada polistrina ataupun kabus ni kemudian kad gelugo. Okey, kad gelugo. Beli kad Mr. DIY je. Okey, kemudian kita ada pen berwarna-warni ataupun magic pen pun boleh. Kemudian kita ada poster color, panco. Okey. Kemudian palette. Okey, ini palette dan juga kertas lukisan. Okey, kalau kita nak tambah berus pun boleh berus lukisan untuk kita sapu pada polistrina. Okey, apa lagi? Jom kita berkarya. Langkah pertama kita buat lakaran Kita mulakan dengan garisan mengufuk, kemudian kita buat lakaran si putih. Cikgu mulakan dengan kepalanya dulu.
Kemudian kita buat leher dan badannya. Okey, di sini cikgu gunakan garisan melengkung dan juga garisan beralun. Okey, anak-anak boleh tengok kita buat dia punya kepak ataupun sayap dia tu. Okey, cikgu cuba ikut seperti mana yang ada dalam buku teks. Okey, perhatikan Okey, kalau tak dapat sama seperti dalam buku teks pun tak apa. Kita cuba tiru agak-agak sahaja. Okey, kemudian kita pekatkan semula mana-mana bahagian yang kita rasa tak berapa pekat tadi. Okey, garisan tadi. Okey, anak-anak, untuk lakaran pertama tu jangan tekan pensil terlalu kuat. Takut nanti susah untuk kita padam dia. Okey, kita buat lakaran pada si putih. Kemudian kita buat juga pada garisan mengufuk di belakang tu garisan yang melintang tu ialah garisan mengufuk, iaitu garisan yang memisahkan bahagian bumi dengan langit. Kemudian kita tambah bukit, dan kita tambah di ruang hadapan ni kita buat lalang lah ataupun rumput pokok-pokok. Kemudian kita bancuh warna. Okey, kita mulakan dengan warna biru untuk buat latar langit di belakang. Tambahkan air dan warna di dalam palet. Kemudian bancuh. Okey, untuk lebih selesa, cikgu ingatkan anak-anak pakailah palet yang lebih besar. Macam cikgu ni palet kecil. Jadi cikgu terpaksa bancuh di tempat yang lebih besar. Okey, tapi tak ada masalah. Ambil kabus ataupun gabus tadi dengan ataupun polistrina lah Okey, kita cap pada bahagian langit. Kita buat latar belakang dia. Okey, mudah saja. Celup warna menggunakan polistrina dan kita cap pada bahagian belakang tu. Caplah keseluruhan langit. Okey. Biarkan warna tu begitu pun tak apa sebenarnya. Kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Tak ada masalah. Okey, selesai bahagian langit ni nanti ambillah putik kapas. Cikgu dah celup dengan warna tu, warna hijau. Kita cap saja di bahagian bukit di bahagian belakang tu. Untuk lebih menarik, kita gunakan dua warna hijau. Satu hijau yang cair dan satu hijau yang lebih pekat. Untuk kita mewujudkan tone pada bukit di belakang tu. Okey, perhatikan anak-anak. Okey, langkah seterusnya kita ambil kad logo. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan kotak saja. Bahagian dalam kotak tu yang kita buang tu. Okey, dia ada garisan bergaris-garis kan. Bahagian tu lah kita guna untuk buat dia punya air sungai ataupun air tasik. Okey, si putih ni berada di mana ni? Mungkin di tasik ataupun di sungai mana-mana tak kisahlah. Okey, kemudian nampak tak? Bila dah kering sedikit bahagian gunung tu, cikgu tambahkan sedikit dengan warna hijau yang lebih gelap. Okey, untuk mewujudkan kontra. Okey, kalau anak-anak perhatikan di sini kita gunakan warna sejuk biru dan hijau ni ialah warna sejuk. Okey, pada bahagian air ni cikgu tambahkan sedikit warna biru yang lebih gelap untuk mewujudkan tone. Okey, langkah berikutnya kita ambil marker pen ataupun pen penanda tu. Kita ulang lakaran tadi untuk kita menampakkan si putih tu lebih jelas. Di sini berlakunya satu prinsip rekaan yang kita panggil penegasan. Okey, kita nak tonjolkan si putih ni. Okey, nampak kita tambah lagi dengan beberapa garisan Di sini kita buat garisan melengkung. Okey, kemudian garisan beralun. Okey, kita campur-campur lah. Okey, ni garisan melengkung kita ulang-ulang untuk buat dia punya bahagian bulu pelepah ataupun bahagian kepaknya, sayapnya. Okey, anak-anak boleh perhatikan cikgu tak adalah melakar menggunakan pensil pada bahagian ni. Cikgu terus dengan marker sahaja. Okey, kita main agak-agak je. Tak ada masalah. Okey, dah siap. Okey, seterusnya kita ambil pen. Okey, kita buat. Okey, bahagian atas ni cikgu gunakan garisan melingkar. Cikgu cuba ikut seperti mana yang ada dalam buku teks. Okey, kita cuba ikut. Kalau tak dapat sama pun tak apa. Lebih kurang pun dah cukup bagus. Okey, kita buat garisan melingkar. Garisan melingkar ni seperti ubat nyamuk tu, melingkar, bergulung-gulung. Okey. Okey, anak-anak boleh perhatikan. Okey, cikgu sengaja cikgu lajukan sedikit pada bahagian-bahagian tertentu dalam video ni sebab kalau cikgu tak lajukan, video ni akan makan masa yang agak panjang. Okey. Okey, anak-anak boleh perhatikan teknik-teknik yang kita gunakan teknik garisan selari, okey, garisan melengkung, garisan beralun, garisan putus-putus, garisan melingkar. Okey, kalau kita tengok pada bahagian lehernya tu cikgu dah gunakan garisan putus-putus.
Yang ni cikgu gunakan garisan zigzag. Okey, garisan zigzag. Anak-anak pun boleh buat. Okey, mudah saja. Okey, yang ni dah tak ada lakaran menggunakan pensel. Lakaran menggunakan pensel kita gunakan awal tadi saja untuk kita buat rupa si putih. Bila kita dah dapat rupa dia, sekarang kita nak buat dia punya jalinan. Okey, kita buat jalinan pada badannya menggunakan pelbagai jenis garisan. Kat sini dah masuk satu lagi prinsip rekaan, iaitu kepelbagaian unsur garisan. Okey anak-anak, sedar tak sedar kita memang menggunakan banyak unsur-unsur seni dan prinsip rekaan dalam kita punya karya. Okey, kalau kita tengok kat sini kita ada unsur seni ruang. Di mana si putih ni berada di bahagian hadapan ataupun di bahagian tengah lah. Lalang-lalang tu berada di depan, si putih di tengah, kemudian bukit dan langit tu berada di bahagian belakang. Tu unsur seni ruang. Okey, ini cikgu gunakan lagi satu garisan jenis titik-titik ataupun pointillism pun boleh kita boleh guna, tak ada masalah. Kemudian kita buat garisan selari pada setiap bulu tadi. Bulu si putih ni cikgu gunakan garisan selari. Perhatikan yang halus tu. Okey, kita buat sebelah je. Kenapa cikgu buat sebelah saja? Kita nak menampakkan kesan bayang. Okey, cahaya dan bayang. Okey, dengan menggunakan garisan sahaja. Okey, seperti dalam buku teks juga. Okey, dah nak siap bahagian tu. Kita tambah sedikit pada dia punya sayap yang sebelah kanan. Okey, kita buat kemasan sedikit. Seterusnya kita ambillah magic pen. Kita nak buat bahagian lalang ataupun pokok di bahagian depan tu. Kita buat kemasan dulu. Okey, kita buat garisan semula menggunakan marker pen untuk mewujudkan penegasan bagi lalang ni. Okey, ambil magic pen yang seperti cikgu kata tadi. Kita buat dia punya jalinan menggunakan pelbagai jenis garisan. Okey, di sini kita gunakan garisan selari. Okey anak-anak, perhatikan Okey, seterusnya cikgu gunakan pen pula. Tadi dah guna magic pen warna hijau, sekarang kita gunakan pen warna hitam. Okey, tujuannya untuk kita menampakkan kesan tone. Okey, tone warna dan juga untuk menghasilkan cahaya dan bayang. Kewujudan cahaya dan bayang. Dalam lukisan, cahaya dan bayang ni sangat memainkan peranan penting untuk menampakkan rupa bentuk sesuatu yang kita lukis. Okey. Kalau kita tengok garisan-garisan ni dah menampakkan kesan jalinan seperti anyaman. Okey. Pada bahagian paruh tu kita buat warna merah. Kita buat titik-titik. Mudah aja. Okey, karya kita dah nak siap. Okey, kita buat kemasan. Okey, jangan lupa bila dah siap, turunkan tanda tangan. Okey anak-anak, mesti tertanya kan macam mana hasil karya tadi. Cikgu dah framekan. Nak tengok tak? Jom kita tengok. Ini dia. Tada! Cantik tak? Si putih menawan. Berkilat sikit sebab cikgu dah framekan. Cantik-cantik. Boleh gantung dekat dinding. Macam painting yang kat belakang-belakang cikgu ni. Okey. Hasil karya kita kena simpan, kena gantung. Okey. Ini menunjukkan kita sangat menghargai karya kita. Modul apresiasi seni, menghargai karya sendiri dan karya orang lain. Okey, moga berjumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Syukri, tanda sokongan. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.